Tapi penjara mengajar saya satu benda, di sini bukan penamat. You start a life here. There is a life here. Mereka akan mengajar awak daripada rohani. Ustaz-ustaz akan datang, memberi awak kata-kata semangat. Psychologist, if you want to see a psychologist, they are always here for you. You buat request, you datang, mereka akan datang, memberi you petunjuk. Adakah saya melihat kawan-kawan saya yang sebelum pergi gantung? Ada, saya ada. Ada macam-macam. Mana Adam sempat. Saya empat. Mana rakan sesel, bukan sesel lah, dalam satu blok. Yes. Adam melihat juga perpisahan bersama mereka disebabkan hukuman yang mereka jalani. Kalau India, Cina, Melayu, bangsa lain, hari Jumaat ataupun pagi Jumaat. Betul saya nak tanya. Pagi Jumaat. Astaghfirullahaladzim. Yang India akan semayang. Start pukul 5. Yang India akan cara India. Chinese akan cara Chinese. Buddhist with Buddhist. Malay with Malay. All of us will be reading Quran. Kita akan tahu pagi itu seorang sahabat akan pergi. Last di penjara Kajang 2018, seorang lelaki dan seorang perempuan digantungkan kes bunuh 302. Pengalaman, perasaan tu kita boleh dengar tu, bila kayu untuk menggantung tu daripada blok Insaf ke blok A Abadi ni, kita boleh dengar kayu tu buka, boom. We know our friend is gone. Dia dah pergi dah. Last, ini pengalaman yang betul-betul saya tak tahu nak cakap bagaimana. Jom kita take as an example lah. Sekarang kita bergaul kan. Saya tomorrow when you kena gantung, what I ask, my last request from my family, permintaan terakhir saya ialah untuk beri makan kepada kawan-kawan saya, iaitu family beli, bagi kepada semua orang. Besok saya nak meninggal dah ni, saya dah tahu tarikh saya dah ni. Itu kita orang makan macam mana? Menitik air mata. Tak makan, tak boleh. Dia yang beri ni. Boleh tak kita makan pemberian yang you tahu? Untuk pemberian untuk apa? Pemberian saya. Bayangkan situasi itu. Mana kawan tahu dia akan dihukum gantung, Tezo, tapi dia request pada ahli keluarga untuk beri makan kepada kawan-kawan yang lain. Yes, di dalam blok yang sama tu. Yes, is last wish. So bayangkan kita ni nak makan tak roti canai itu? Tak makan. Tak lalu nak makan. Memakan, tapi dengan air Walaupun mata. sedap. Walaupun sedap. Bukan selalu kita tak makan roti canai dalam penjara. Kita dah ada ni nasi putih. Hari kanji 2 minggu sekali. Kacang hijau seminggu sekali. Roti canai ini ialah orang kata kalau